Kali ini adalah menerangkan tentang topik, iaitu topik yang diberi nama hipotesis. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan hipotesis ini? Hipotesis ini adalah sebenarnya assumption or educated guess about the value of a population parameter, ataupun kita punya jangkaan, tentang sesuatu value. Value tu adalah berkaitan dengan parameter population. Okey, sebagai contoh. Okey, sebagai contoh, jangkaan mengatakan bahawa apabila pelajar belajar lebih daripada 3 jam sehari, maka mereka akan mendapat keputusan A. So dekat sini adalah kita membuat anggapan bahawa jika pelajar tu belajar lebih daripada 3 jam, dia akan dapat A. So 3 jam sehari ini adalah dia punya parameter. Okey, parameter population dia adalah mungkin 30 orang pelajar politeknik ke, itu adalah dia punya population. So, this assumption mungkin betul ataupun tak. Bermaksud, sama ada budak tu belajar lebih daripada 3 jam sehari, dia akan dapat A, ataupun dia tak dapat A, itu sebenarnya adalah yang kita nak kaji. Jadi, kita boleh katakan ini adalah hipotesis. Hipotesis bermaksud sesuatu yang belum kita tentukan sama ada dia betul ataupun salah. Jadi, kita kena buat hypothesis testing. So, apa maksud hypothesis testing ni adalah melibatkan prosedur that researcher or statistician use to determine whether to accept or reject the hypothesis. Jadi, untuk kita katakan bahawa hipotesis kita ni betul ataupun salah, belajar 3 jam sehari boleh dapat A. Jadi, kita kena uji sama ada kita accept ataupun kita reject hipotesis ni. So, apa proses dalam hipotesis testing tu? Okey, jadi dia akan ada proses step by step macam mana kita nak testing sama ada kita accept ataupun kita reject. So, biasanya kita sepatutnya bila kita nak buat testing tu kita ambil population dia. Tapi untuk statistik, dia macam tak praktikal untuk buat keseluruhan population. Kalau population dia ada 1,000, takkan kita nak buat 1,000 kan. So, kita akan berasaskan kepada sampel. Okay, so random sampel akan digunakan untuk kita buat hypothesis testing tu. Okay, so dah faham apa maksud hipotesis, iaitu assumption tentang parameter sesuatu population. So parameter tu mungkin bilangan jam belajar, bilangan masa bermain game, macam tu. So, untuk hipotesis ni, sama ada kita nak tentukan dia betul ataupun salah, so dia ada teknik dia. Tapi sebelum tu, kita kena faham dulu ada 2 jenis hipotesis. Okey, hipotesis yang pertama, kita panggil null hypothesis. So, simbol dia adalah HO. So, null hypothesis ni adalah kebiasaannya dia adalah dari segi dia punya parameter dia adalah equal value kepada hipotesis tersebut. Memang dia akan ikut value tersebut. Contohnya macam saya kata tadi adalah apabila pelajar belajar lebih daripada 3 jam,
maka dia akan dapat A. So, value dia adalah lebih daripada 3 jam. So, the null hypothesis is often the initial assumption, adalah kita punya jangkaan awal untuk kita tentukan sama ada betul ataupun tidak. Dan kebiasaannya, usually kita adalah, researcher ni biasanya adalah untuk disapprove the null hypothesis. Biasanya kita akan cuba untuk menolak null hypothesis tersebut. Okey, itu null hypothesis. Dan seterusnya adalah kita panggil alternative hypothesis. Simbol dia adalah H1 ataupun HA ataupun HA besar. So, ini adalah opposite the null hypothesis. So, kalau macam tadi, kita kata apabila pelajar lebih daripada 3 jam, mereka akan dapat A. Ini HO. Jadi, untuk H1, dia akan balas balik berlawanan. So, lebih daripada 3 jam, so kita akan buat kurang daripada 3 jam. So, dia akan berlawanan. Kurang daripada 3 jam belajar. So, kurang daripada 3 jam belajar, dah dapat A. Ini adalah H1 ataupun alternatif. So, dengan kata lain, dia akan sentiasa berlawanan. Right? So, hypothesis ni boleh smaller than, okay, ini smaller than, okay, greater than, and not equal. So, ini adalah simbol-simbol yang boleh digunakan untuk hypothesis, alternative hypothesis. So, the alternative hypothesis is what researcher hope. Dan biasanya dia akan jadi harapan researcher, dan biasanya dia akan menjadi dan researcher akan berusaha untuk prove alternative hypothesis tu. Okay. So, ini adalah alternative hypothesis. Okay, secara ringkasnya adalah perbezaan antara null hypothesis dengan alternative hypothesis. Okay, kalau null hypothesis ni adalah value ataupun statement tentang a population parameter. Dan yang ini pula dia adalah berlawanan dengan parameter. Kalau tadi yang ini lebih daripada 3 jam, yang ini lebih kurang atau sama dengan 3 jam. Okey? Dan ini adalah kebiasaannya. Ini adalah simbol dia, dan ini adalah untuk simbol untuk alternative hypothesis. Okey, yang ni tadi saya tersilap. Sepatutnya dia tidak sama dengan lebih kecil dan lebih besar. Yang ini pula dia akan berlawanan. Sama dengan equal. Yang ini lebih besar sama dengan yang ini adalah lebih besar sama dengan, yang ini adalah lebih kecil sama dengan. So, itu adalah perbezaan antara H1 dengan H null. So, ini penting untuk kita membuat assumption.